Amalan sudah penceritaan tentang pembinaan Kaabah. Kita lanjutkan dengan cerita tentang Hajarul Aswad. Hajarul Aswad pernah hilang, dikatakan pernah hilang 2 kali. Cuma yang pertama tu dia tak hilang. Kalau menurut riwayat yang mana Kaabah mula-mula dibina oleh daripada golongan manusia, daripada Nabi Adam, itu sambung pada anaknya Nabi Syed. Kemudian berlaku banjir besar pada zaman Nabi Nuh, yang mana kita tahu satu dunia ni hancur, yang hanya hidup hanyalah di atas bahtera. Jadi maksudnya Hajarul Aswad tu disimpan, Allah Ta'ala simpan dekat satu gunung ataupun bukit namanya Jabal Abu Qubais, disimpan di situ. Ada juga cerita pasal katanya Hajarul Aswad ni turun daripada syurga, Sayyidina Jibril bawa. Yang kedua katanya dia ni Sayyidina Jibril bawa keluar daripada Jabal Qubais, bawa keluar bagi ke Nabi Ibrahim. Jadi sewaktu Nabi Ibrahim dengan anaknya membina Kaabah, letak tu kan, bina Kaabah, Sayyidina Ibrahim pun cakaplah ke anak dia, cakap ke anak dia, wahai anakku, carilah satu batu untuk jadikan, untuk kita buat sebagai tanda untuk permulaan tawaf. Tawaf tu starting kat mana? Tidak ada, dia pergilah cari batu yang macam molek, cari yang macam tawalah kan, yang macam nampak bila tengok tu orang tahu ni tanda permulaan Kaabah, tanda permulaan tawaf. Jadi bila anak dia sampai lepas cari tu, tengok kat tangan ayah dia dah ada batu lah. Dah ada batu, katanya mula-mula dia warna putih macam putih susu macam. Lepas tu cakaplah kat ayah dia, ayah ni dah ada batu ni, siapa bawa? Lebih kurang macam tu lah makna dia. Tu ayah dia cakap lah batu ni dibawa oleh Jibril. Sayyidina Jibril yang bawa. Jadi Sayyidina Jibril ada dua, kata batu pada syurga, satu lagi katanya Sayyidina Jibril ambil daripada Jabal Abu Qubais, bawa kepada Sayyidina Nabi Ibrahim. Jadi itulah startingnya. Itu pertama pada zaman banjir besar Nabi Nuh. Kedua ialah pada zaman Atuk Qusay bin Kilab, Sayyidina Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Itu sama Sayyidina Qusay, yang cerita tentang Sayyidina Qusay buat atap tu kan, orang yang pertama yang membina atap untuk Baitullah. Jadi pada ketika tu, waktu di tengah pembaikian, pemulihan dan juga buat ada yang baru tu, tengok Hajarul Aswad hilang. Lepas tu carilah, ada seorang pun tahu kat mana sebenarnya letak. Rupanya dia dibawa lari oleh satu kaum, satu Bani Iyad. Bani Iyad dia bawa lari, masa dia kena halau keluar daripada dia kena halau, lepas tu dia bawa lari terus batu tu. Senyap disaksikan oleh seorang wanita. Jadi bila disiasat Sayyidina Qusay jumpalah, ada cerita tentang seorang perempuan dia nampak. Dia pergilah kat situ. Tiga perempuan tu tanya siasat, dia pergi kejar balik, ambil balik batu dan dia bawa balik. Sampailah pada zamannya Quraisy. Sampai kita tengok hari ni lah. Okey, jadi sebenarnya Hajarul Aswad ni merupakan sebuah batu sahaja. Tapi sebenarnya ada beberapa peristiwa kenapa. Sebab sekarang ni yang kita tahu dia ni 8 keping sahaja. Yang kita tengok hari ni tu hanyalah 8 keping, yang mana paling besar pun besar-besar biji kurma macam tu. Macam ni kot, biji kurma. Yang mana dia tu dia tampal, yang mana asalnya tu di sebuah batu. Jadi banyak sebenarnya berlaku peristiwa. Antara peristiwanya, insya-Allah kita akan sambung pada akan datang.